lelaki ada je cara untuk menghiburkan diri mereka. Selamat pagi sayangmu, engkau macam jubur. So, okey tak? Hari ni sambungan kita cari barang-barang untuk dekor rumah aku. Tapi dia lain sikit hari ni. Since kita tahu IKEA kan tempat barang-barang estetik semua, when it comes to diorang punya furniture apa semua kan. So kat situlah aku akan start mencari. Walaupun harganya agak kurang bermunasabah, tapi taklah semua barang kat situ mahal kan. Betul tak? Adalah dalam 100 lebih nak ke 200. Aku pun tak tahu tu. So hari ni kita akan cuba menyelam dekat IKEA. Tengok apa ada kat situ. Sebab aku fikir aku nak cari rak tau. So itulah kita punya plan hari ni ya. Tengok apa kita boleh cari dekat situ. Tapi apa-apa pun dengan dua orang ni so diorang akan ikut sekali. Aku dah cut tapi aku pergi ni lagi kan. Itu tak. Let's start the journey bro. Tapi sebelum tu macam biasa lah, aku nak kemas ni dulu. Kalau korang nampak ni, abaikan rumah aku dah start nampak macam warung. Aku tahu lah aku ni bibik kau 24 jam. Tapi janganlah sampai macam ni tu. Tiap kali aku bagi kau makan, mesti kau akan tumpahkan. Dia ni, kalau makan, dia suka gaul tau. So kalau dia makan, dia akan gaul sampai dia terkeluar. So macam tu dia buat. Ingat aku ni bibik dia. Kalau ikutkannya memang macam betul. Sementara tunggu nak gerak, makan dulu. Kat sini kat aku ada telur arnab. Dia ada dua jenis arnab. Satu arnab beranak biasa, satu lagi arnab ni dia berkepak. Tak tahu kenapa dia panggil arnab berkepak. Alamak, kacang tak masuk. Okay, cuba kat sana cari. So sebelum masuk, aku dah ada cara baru pegang kamera. So cara macam ni. Speed and sliding bro. Dia aku baru masuk. Sempena untuk celebrate break masuk, habiskan semua dekat IKEA. Jangan habiskan. Baik. Habiskan sikit je kat IKEA. Dia mesti beli air kopi ni. Coklat. Cok. Kau pergi kedai kopi beli air coklat. Lu beli mana? Well, Coffee Bean ni. Coffee Bean. Kau kena ingat man, tiap kali kemunculan kau dalam kamera ni kan, ada lagu. Kan ada kan yang biasa penyerak macam kat office tu, yang macam slanted sikit. Oh, cantik. Yang dia ni pula, dia ni nak meja macam korang punya. Macam Iman punya. Kau punya pun sama kan? Apa nama dia? Lemon Limon. Harga tu kau berapa? Beli berapa? Meja tu. Berapa lebih? 100 lebih. Capur kaki. Kalau saya tak risau berat, kena beli satu kaki lebih untuk letak kat tengah. Tapi yang tu DIY lah. Oh, close up sangat ni. Oh. Bawah tu boleh tarik ke dia boleh lekat? Boleh. Oh. Tapak dia kayu. Bapa ambil gambar dulu. Ya tu, jangan jadi macam aku. Asal? Sampai bawah. Tak tahu nak ni lupa. Kak, yang saya ada nampak satu barang kat atas tu, tapi tak tahu apa nama. Yang mana satu? Saya tak tahu kak. Sorry guys, dia nak pergi ke dapur lah. Yan, ambilkan air kan? Ambilkan ni. Dengan asyik.
Dia punya ni tinggi tu, sedap. Tapi ni lah, kegemaran kucing lah aku rasa ni. Tempat dia nak cakar. Kucing kita orang dah tak cakar-cakar ni dah. Sofa. Kau buat macam mana? Tu lah, letak 2 tempat pencakar. Payah sikit dulu lah kalau nak kemaskan. Kena rajin lah. Setiap hari ke kalau kemas kan? Aku lah hari-hari. Baik Izan kau. Father mother figure. Father. Tu father. Father mother. Mother father. Gentleman. Benda lain aku tengok, benda lain aku tertarik mat. Yang kecil tu. Cuy kau duduk ya. Dia ada warna merah sekali ya. Ajak, kau punya tinggi ke aku punya yang rendah? Ini dah dalam list aku ni. Mana dia punya tag? Ambil gambar dulu. Ambil gambar dulu ke ambil gambar sekarang? Semua kau yang pasal ni. Kau ajar dia. Kenapa IKEA sekarang dah start nak ke arah mid-century dah ni? Sebab cantik-cantik. Dah ni start RM15 je. Itu bantal lah. Oh ya ke? Rak ni cantik tu. Alah, tapi ni rak baju. Ni kalau ada sebelah-sebelah dengan tempat rak baju aku tu dah Jadilah macam matching ni lah. Macam boleh ubah-ubah tinggi dia. Ya kot, boleh lah. Ni, macam mana dia melekat ni? Tak tahu Afiq. Sebab tak beli kan? Saya tak tahu. Sebab tak. Senang gila jawapan kau ya. Tunnel. Dah, berapa dah? IKEA! Ni kan, kalau kita cabut setiap minggu satu kan, dah boleh dapat lah. Apa kau cakap babi? Cabut setiap minggu? Betul. Kita ambil satu minggu satu. Ambil ujung-ujung lah. Kan? IKEA jangan Satu minggu satu kau nak dapatkan dalam satu patch ni. Boleh lah. Mau 10 tahun bodoh. Belum lepas lagi 10 tahun sial. Lawa sial. Warna kuning lah. Ya lawa. Ya, Iman. Izlan Iskandar. Sufian. Nampak ni tadi macam stand tu. Iman tak tengok ni. Iman tengok ni. Dia tengok kayu. Buruk dah. Ini macam kenal lah. Oh, bukan kau punya. Flashback dekat kaki lelong. Excuse me, what is that? Yeah boy. Are you seeing what I'm seeing? Yang kita nampak kat celah-celah tu kan. Coklat ni. Yo, ini macam letak kasut zaman-zaman Jepun ni. Ohayou gozaimasu. Sebab hitam. Tak payahlah attack diri sendiri macam tu. Dia cakap dia follow Europe punya ni cuaca. So dia hitam, so dia berjemur. Muka Jawa dah Europe. Muka Jawa totok. Kaki macam ni you nak kan. Tapi yang biasa kita ambil ni je. Adios. Tapi warna merah. Warna hitam. Oh cantik. Tapi ikut pada you lah. You nak jenis yang ada roda ke, ataupun yang boleh apa? Boleh setting. Dia boleh naik turun ni kot. Tinggian ni. Ataupun nak fix. Ni fix. Lagi satu ada ni macam ni. Yang ada box kat bawah. Box lawa kot. Ni. So, ni kaki je. Ni kat dia punya Papan. meja je. Kaki dia 15 satu ke? Satu. So, Sebatang? kena ambil 4. 4 batang kali jadi 36. 60. Matematik. Mana kau dapat Ultraman bodoh? Masa kau letak sini. Cantik tu lampu ni. Berapa rendah dia pergi? Indahnya. Ni nak buat macam mana sini? Buat kerja? Macam ni. Kan? Nak buat kerja kat jamban. Oh. Tapi jamban kau tak ada duduk, dia ada cangkul. So, Muhammad ni macam tak ada apa-apa berlaku. dia nak invest, dia nak beli je lah. Kau aku tak hati lah tengok kau punya kursi kau. Rak yang tadi tu, yang first cantik tu aku dah cok warna kuning. Tu warna kuning. Kita ada matching. 119 je. Afiq, masa kau ni, Afiq kau spray bagi warna purple balik. Tak payah nak spray apa-apa. Macam biasa lah ambil gambar. Style juga. Tapi itu lah rak tempat gantung baju. Tempat gantung topi ke apa. Tu style tu aku nak ambil yang tu. Stairway to Heaven. Oh,
Ramli. Bye-bye Afiq. Ni kalau Lisa okey lah nak ambil barang-barang kat Arab. Pendek sangat ke ai? You tinggi kau berapa? 150. Kau tengok pandangan aku kalau tengok Lisa straight. You bloody fucking pop-fucking ringing bastard! Kau boleh nampak segelitir sedahi dia. Kau kena pandang bawah sikit, pandang bawah sikit. Bayangkan apa Izlan dengan Imran. Macam ni juga tau. Macam ni. Kalau dalam Watson, Sephora, kau tahu tak dia ada rak-rak yang macam suku-suku hayuk mata kan? Aku mencari dia ni hilang kan. Macam Nak kena ikat belon. aku dah cakap dah belong warna merah. So nanti nampak macam Pennywise. Aku curiga betul lah dengan 10 tahun jaminan ni. Memang betul ke 10 tahun jaminan? Oh yo, bapak empuk. Kosongkan poket anda. Tak, ni tak empuk. Maksudnya Ni dia empuk. suruh kosongkan poket anda tu kan. Dia cakap dengan aku, Mat. Asal? Oh. Sekejap. Memang dah kosong. Aku memang dah set kosong lah. Bawa muka flashback. Kau tak bawa keluar ke? Tak, aku bawa. Nak ambil gambar, nak send ke... Kat mana aku letak? Jom. Patah balik. Aku dah berpeluh gila tu. Aku bangun tu, aku rasa macam ringan sangat. Lepas tu aku macam terus anxiety siap. Banyak kenangan pahit time tu. I dah letak kat sini Lisa. Takkan letak dalam poket. Trauma tu masih ada. Trauma tu masih melekat selama-lamanya. Restricted. Takut. Ayo yang kita beli Jan. Memang gay bodoh. Kalau dia beli masa dia berjalan-jalan dalam rumah pakai tu memang aku bagi lagi. Aku macam ni nampak tahu badan. Okey, itu dah gay. Ada mat warna purple. Letak apa? Boxer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hari punya boxer boleh letak. Boxer mat. Pergi mampus, yang penting ada purple. Wincung. 你過去嘛？就你為砌咗。Cháu bỏ xong rồi, bỏ mà. Biasa ambil gambar dulu. Dah settle dah dekat belah atas, kita turun bawah dekat area sebenarnya diorang. Ada plants. RM5 je untuk Happy Memory. Banyak barang-barang pantry kat sini. Kalau orang cuma lain lah. Orang gila. Orang gila. Oh dia GJ. Coffee maker mat. Coffee maker tu. Dia buat dia kena pump. Pop. Langsir. Kelambu tak bodoh. Kelambu tu untuk katil. Bodoh. Kau tahu tak kelambu tu untuk apa? Untuk katil kan? Ini katil ke? Kau nak marah. Hai, saya Mak Sufian. Sini mak. Mana ada harga? Sial lalu. Asal bunyi dia macam tu Kalau korang ada kapet dekat rumah, lepas tu dia macam bergerak-gerak, dia tak nak duduk diam kan, kau beli ni. Stop. Dia sejenis lapik yang boleh letak kat bawah kapet kau. So kalau rumah kau ada pasang tile ke apa ke licin-licin kan, pakailah stop. Kenapa kau rekod? Aku tengah buat cinematic, jangan nak kacau. Aku serius. Cepatlah man, kita nak gerak dah ni. Dia tengah fikir. Aku angkat man. Apa sah? Kau angkat. Aku kan angkat ni, aku angkat hujung. Dia macam ni man, kau angkat man, aku angkat aku punya kabinet, aku punya tu. Tak, dia macam tak ada kena-guna kan, tapi logik lah. Gelap, basic. Iman suka besar-besar. Iman suka cabi-cabi. Iman suka debab-debab. Sini baru betul kapet man. Tengok kapet dia besar macam ni. Tapi tak ada yang macam tu, warna vibrant. Aku minat yang vibrant punya warna mat. Tapi tahun ni pula dia tak nak keluar. Okey tak tu?
Tidak perlu. Okay, sakit. Okay, kita dah masuk dekat area syurga lampu. Sakit mata aku, Mat. Aku dah tengok dah, tapi dia lampu-lampu. Boleh adjust lah. Asal dia macam melengkung sangat? Tahu lah. Siapa nak duduk bawah ni? Betul tu. Step dulu lampu. Tu. $200. Pandang je mampu. Jaganya tak? Lampu pun cantik. Sumpah cantik sial lampu dia. Tengok lampu apa aku pakai. Jimat elektrik. Apa yang jimat elektrik? Diorang buka 24 jam. Biarlah babi. Bukan duit kita yang bayar. Macam sekali masuk ni kita kena bayar tax pula kan. Semua frame-frame gambar mat kat sini. Aku nampak cermin. Cermin sana macam cantik. Kalau kau nak tengok macam mana aku pegang kamera macam ni. Nampak aku pegang kamera macam ni. Pusing depan, pusing belakang. Dihuni rasa rindu. Lelaki ada je cara untuk menghiburkan diri mereka. Perempuan faham. Nampak? Sebab tu dia single. Sebab tu dia single. Perempuan mana je sanggup nak tengok perangai macam ni. So aku dah ambil dah satu. Berak. Bagi aku rekod jap boleh tak sebelum nak cakap apa-apa. Ambil ni tapi sebabkan aku dah banyak sangat warna kuning, aku ambil ni lah. Nice. Tai boleh dengar sampai sini. Kita dah sampai dekat area diorang punya warehouse je. Dah jumpa lah. Bond Karet purple. Bateri aku dah nak mampu. Beats cu. Mantap bos. Dah ada dah tapi panjang siap. Dia dah macam ni. Okay, 24, 16. 16. Inilah dia kita punya barang. First time belanja 1,000 lebih untuk barang-barang furniture kat IKEA. Asal aku tak buat macam ni kalau kat vintage ke kat kedai bandel ke apa kan, tak ada. IKEA je. Sebab IKEA jaminan 10 tahun boleh pakai. Betul? Guys, aku buat cadangan yang sangat agak bodoh sikit. N4 camera store. Okay, so aku buat cadangan yang agak bernas hari ni. First of all, aku nak terima kasih kat ni sebab dia BYS kat aku. Dan terima kasih kat dia ni sebab bagi pelepasan. Sebab aku dapat angkat dengan Alexa punya ni. And also ni, thank you dekat bos N4 camera store. Bye, jumpa lagi. Salam mata. Thank you for today. Thank you untuk BYS. Thank you dulu ke thank you sekarang? Aku dah cakap dulu atau sekarang? So, hello. Hari ni hari Rabu dan waktu sekarang menunjukkan pukul 1.19. Aku memang satu hari ni tak buat apa-apa. Aku bercadang untuk redecorate rumah aku. Kalau korang nampak ni, aku tak pasang lagi sebabkan aku nak kena kemas balik rumah aku. So, macam-macam akan berubah berdasarkan apa yang aku tengah tunjuk sekarang ni dekat korang. Aku akan ubah semua ni dan aku akan susun balik. Bukan susun balik tempat yang sama, tapi aku akan susun balik ikut cara aku lah. Aku nak ubah sikit sebab since aku dah ada rak, aku dah ada tempat gantung baju, jaket, topi, aku dah ada kerusi. Dan hari ini adalah hari di mana aku akan go all out. Bear with me. Aku akan tunjuklah sikit-sikit kan. So, salah satu barang yang aku memang tak nak ada dalam mata pandangan aku adalah ni. Aku akan letak dia dekat sini. So, dia taklah kacau sangat pandangan aku kan. Aku punya katil ni dah tak duduk sini dah. Aku punya katil akan duduk dekat area aku punya PC ni. Dan PC ni akan duduk dekat aku punya area katil aku ni lah. So, yeah. Wish me luck.
couch aku dah kat tepi ni. Okey lah, not bad lah. Misal kata kalau aku nak siap-siap ke apa, aku dah boleh prep dekat sini lah, nak pakai kasut apa semua kan. Nanti kan aku ingat nak cari penghadang supaya aku boleh tutup area sini. Tapi penghadang yang besar lah sikit sebab aku punya rumah ni dia tinggi. So kalau aku boleh dapat jumpa penghadang satu biji tu, ngama juga ni, boleh lah aku tutup area-area sini. Belah sini semua dah aku boleh fokus dengan aku punya creativity. So kalau korang boleh tengok kat belakang ni, dah kosong dah. Dah luas. Couch ni okey. Cuma tu lah, aku tak tahulah tenant sebelum ni apa dia buat dengan couch ni sampai ada macam-macam peta. Aku tengok ada peta Europe, ada peta Texas, ada peta MACD. So now dah kosong, aku boleh settlekan lagi kerja-kerja aku yang lain. Aku tak nak sapu dulu, aku tak nak kemas, aku tak nak mop ke apa dulu. For now aku akan just susun je dulu. Mana yang ada sampah tu aku akan sapu dulu. Taklah banyak area mana yang aku akan letak barang aku. Macam kat sini tadi aku baru lepas sapu-sapu sikit. So now couch ni dah tetap dah dekat sini. And right now aku akan pergi ke bilik aku. Aku akan buat pertukaran katil aku dengan aku punya PC. Tada, dah siap dah. Walaupun kabel kat atas ni nampak serabut, aku tak tahu nak buat macam mana. Aku malas nak lalu bawah lagi sebab bawah pun dah okey dah. Susun dia punya kabel, atas ni je sikit pun tak apalah, tak ada masalah. But yeah, settle. Alright, so aku baru je settle kemas sikit. And sebelum ni kat belakang aku ni adalah tempat PC aku tau. So macam ni lah rupa dia sekarang. Aku minta maaf sangat kalau dia tak nampak beberapa cantik lah kan. But it's there and I like it. Senang nak tukar cadar, nak basuh ke apa ke, senang nak pasang, senang nak cabut kat aku punya katil. Nak pergi sini senang, nak ambil baju senang. Aku ada kabinet aku ni, kabinet baju-baju, barang-barang tag semua kat dalam ni senang nak capai. Lampu aku pun tinggi sikit so boleh nampak keseluruhan lah. Aku akan sapu habuk-habuk ni ke tepi dulu, baru aku vacuum. Sebab kalau aku pakai vacuum tu lama sangat, dia akan overheat, lepas tu dia tak nak start. So aku sakit hati sikit kat situ. Bagi aku vacuum sebelah sekejap and kita start pasang lah. Tada! Belumlah siap lagi sebab aku tak pasang barang-barang IKEA kan. Tapi macam ni lah dia. Aku dah vacuum, aku dah sapu, bilik aku pun dah cantik sikit. So it's time to pasang barang IKEA. Aku kira aku tak penat. Alright, so barang yang aku akan start buka adalah Bonds Karat. Aku tak tahu nak sebut dia macam mana, tapi ini dia. It's like Christmas. Oh my god, I miss Christmas. Alright, let's see what we are working with. Ini dah macam spare part kereta dah ni. A few moments later. Satu barang dah siap, tinggal lagi dua barang. Next item is Honesta. Let's see what we working with. Number 2. Sama juga Mat, cuma aku dah ada warna purple, sekarang warna hijau. Nampak sangat aku punya live ni vibrant je. 2 hours later. So kita dah ada dua barang, satu purple, satu hijau. And last but not least, dia ni paling berat Mat. Dia ni paling berat sebab dia membabitkan kaca. Vidnyo warna kuning di kabinet.
Banyak no. 3 hours later. Settle dah tu. Penat sial. Pukul 1 berapa tadi aku start kemas semua rumah. Last dah settle dah tu. So, aku beramat puas hati dengan result aku. Dari siang sampai ke malam baru aku dapat settlekan semua benda ni. And is it worth it? Yes. Lagi satu sebab sedap mata memandang. Kalau tak sebelum ni aku macam duduk kat satu tempat je selama aku duduk sini. So, right now aku rasa macam aku boleh pergi sana sini dah kat dalam rumah aku ni. Aku boleh hayati rak aku yang sangat estetik. Aku ada tempat gantung beg, topi, JBL aku, raket badminton aku kalau korang boleh nampak. Atina pun ada pot baru dia untuk dia makan dan minum. Untuk bilik aku pula, katil aku senang lah kalau aku nak tukar cadar, nak basuh cadar ke apa. Abaikan pergi batas ni sebab lagi kejap aku kemas balik. So yeah, overall semuanya okey. Dan itu adalah perjalanan aku punya dekor rumah. Tapi relax, belum habis lagi tu. Ada lagi barang yang aku nak cari. But for now, itu saja untuk aku punya sesi mendekor rumahku. Also, thank you so much for watching. Mana yang korang tengok ni hai, mana yang baru tengok ni hai. Nama saya Afiq. Aku baru lagi dengan bab-bab YouTube ni, so don't attack me please. Oh, and by the way, ada kan aku dah tunjuk video ni, N4 camera store. Okay, so aku buat cadangan yang agak bernas hari ni. Itu adalah waktu aku baru sahaja angkat Insta360 Ace Pro 2 kamera. Dan video tu aku akan keluarkan nanti kang. Also aku punya penjelasan kenapa aku minat kamera tu. But overall, thank you so much for watching. Jumpa korang in the next video. Bye bye.